Pernah tak anda rasa berbual dengan orang yang anda sayang seperti berjalan di atas padang periuk api? Tersilap cakap sedikit, serta-merta anda dipersalahkan untuk segala-galanya. Walhal naluri anda menjerit mengatakan ada sesuatu yang tidak kena. Anda mula rasa keliru, mempersoalkan ingatan dan kewarasan diri sendiri. Jika situasi ini kedengaran biasa, berkemungkinan besar anda sedang berhadapan dengan seni penipuan seorang narsisis. Ini bukan sekadar pembohongan biasa. Ini adalah satu sistem lengkap yang dicipta untuk mengawal dan menundukkan anda. Hari ini, kita bukan sekadar membincangkan tentang pembohongan. Kita akan membongkar 7 teknik dan petanda utama yang digunakan oleh narsisis untuk menjerat anda ke dalam sarang penipuan mereka. Saya jamin, selepas menonton video ini, anda akan mula nampak apa yang sebelum ini tersembunyi dan mampu membezakan kebenaran daripada ilusi yang direka dengan begitu licik. Bersedia untuk mengetahui cara mereka melakukannya? Kalau begitu, mari kita mulakan. Sebelum kita menyelami teknik-teknik tertentu, mari kita berhenti seketika untuk memahami mengapa pembohongan bagi seorang narsisis itu bukan sekadar alat, tetapi ibarat udara yang mereka hirup. Teras kepada gangguan personaliti narsistik terletak pada jati diri yang rapuh, hampir tidak wujud. Untuk menyembunyikan kekosongan dalaman dan rasa malu yang amat sangat ini, narsisis mencipta imej diri yang hebat, megah, tetapi palsu sama sekali, iaitu imej yang sempurna, serba boleh dan tiada cela. Seluruh kehidupan mereka bertukar menjadi pementasan teater di mana mereka adalah pelakon utama dan pengarah. Pembohongan menjadi asas kepada teater ini. Ia diperlukan bukan sahaja untuk menyembunyikan perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh orang biasa, tetapi ia diperlukan untuk menopang struktur personaliti mereka sendiri. Sebarang kebenaran, sebarang fakta yang bercanggah dengan imej ideal mereka dianggap sebagai ancaman maut. Oleh itu, narsisis akan berbohong, memutarbelitkan fakta, menafikan dan memanipulasi, bukan kerana mereka seorang jenius jahat, tetapi kerana mereka takut panik untuk berhadapan dengan realiti. Memahami perkara ini adalah kunci untuk merungkai semua helah mereka. Mereka bukan mempertahankan tindakan mereka. Mereka mempertahankan ilusi mereka. Jadi, tanda pertama dan mungkin yang paling berbahaya sekali adalah gaslighting. Istilah ini berasal daripada nama sebuah pementasan iaitu gaslight, di mana seorang suami sengaja mengelirukan isterinya, membuatkan si isteri ragu-ragu akan persepsinya sendiri terhadap realiti. Seorang narsistik melakukan perkara yang sama. Dia akan menafikan apa yang jelas di hadapan mata dengan berkata, "Ini tidak pernah berlaku. Awak cuma mereka-reka cerita," atau "Awak terlalu sensitif." Bayangkan, anda ingat dengan jelas bahawa dia berjanji untuk membantu anda pada hari Sabtu. Tetapi, apabila hari Sabtu tiba, dia memandang anda dengan wajah terkejut yang ikhlas dan berkata, "Apa yang awak cakapkan ni? Kita tak pernah bincang perkara itu. Awak mesti bermimpi." Dia menuturkannya dengan nada yang begitu yakin, begitu meyakinkan, sehingga anda mula meragui diri sendiri. Mungkin betul anda yang tersilap faham atau terkeliru. Gaslighting bukanlah sekadar penafian fakta. Ia adalah satu serangan sistematik terhadap mental dan psikologi anda. Matlamat utama seorang narsistik adalah untuk memusnahkan sepenuhnya kepercayaan anda terhadap ingatan, perasaan dan kewarasan diri sendiri. Dia mahu menjadi satu-satunya sumber kebenaran bagi anda, satu-satunya penentu realiti. Apabila anda berhenti mempercayai diri sendiri, anda akan menjadi sepenuhnya bergantung kepadanya. Dia boleh membentuk anda mengikut kehendaknya, menyuntik apa jua idea kerana kompas dalaman anda telah rosak. Ini adalah racun perlahan yang setitik demi setitik meracuni persepsi diri anda
sehinggalah anda mula percaya bahawa masalah itu memang terletak pada diri anda dan bukannya pada manipulasi yang dia lakukan sukar untuk mengesan gaslighting kerana ia menyerang tepat pada asasnya, iaitu keyakinan anda pada diri sendiri. Mari kita fahami cara gaslighting berfungsi. Seorang narsis menggunakannya bukan secara sembarangan, tetapi sebagai senjata yang diatur rapi. Salah satu taktik kegemarannya ialah menahan perbualan atau menarik diri. Dia akan berpura-pura tidak faham apa yang anda cuba sampaikan atau sama sekali enggan mendengar. Contohnya, apabila anda cuba membincangkan kelakuannya yang menyakitkan, balasannya mungkin, "Saya tak nak bincang hal ni sekarang," atau "Awak ni asyik-asyik ulang benda sama," atau "Ini semua mengarut." Dengan cara ini, dia bukan sahaja tidak memberi peluang untuk anda meluahkan perasaan, malah dia terus memperkecilkan emosi anda sebelum ia sempat diungkapkan. Taktik kedua ialah menyangkal atau countering. Dia akan mempersoalkan ingatan anda tentang sesuatu peristiwa, walaupun anda mengingati setiap butiran kecil. Dia akan bertegas bahawa apa yang berlaku tidak seperti yang anda ceritakan dan akan menawarkan versi ceritanya sendiri yang sama sekali berbeza. Dia melakukannya dengan keyakinan yang begitu teguh sehingga memori anda sendiri mula terasa kabur dan tidak boleh dipercayai. Dia mungkin juga menuduh anda berbohong. Awak sengaja memutarbelitkan cerita untuk menjadikan saya kelihatan bersalah. Lama-kelamaan, anda akan mula takut untuk mempercayai ingatan anda sendiri. Anda berhenti bergantung pada pengalaman diri kerana ia sentiasa dicabar. Akibatnya, anda terperangkap. Untuk memahami situasi yang berlaku, anda terpaksa kembali kepada orang yang sama yang sedang mengelirukan anda. Ini mewujudkan lingkaran ganas kebergantungan dan kawalan yang amat sukar untuk dilepaskan. Kesan psikologi gaslighting memang sangat meruntunkan jiwa. Apabila kita sentiasa meragui diri sendiri, ia akan menyebabkan kita dihantui kebimbangan yang kronik dan hilang keyakinan diri. Anda mula rasa seperti orang gila, tidak berguna atau terlalu emosi. Label-label yang dilemparkan oleh si narsis ini perlahan-lahan akan meresap dan menjadi suara dalaman anda. Anda akan mula meminta maaf untuk setiap perkara. Walaupun anda tahu anda tidak melakukan kesalahan. Anda sentiasa berhati-hati, berjalan berjengket-jengket, bimbang. Jika apa yang anda katakan atau lakukan akan membangkitkan kemarahan atau tuduhan si narsis sekali lagi. Harga diri anda jatuh menjunam ke paras sifar. Anda hilang keupayaan untuk membuat sebarang keputusan kerana anda sudah tidak yakin lagi dengan pertimbangan akal sendiri. Dunia yang dulunya jelas kini terasa kabur dan tidak menentu. Satu-satunya panduan dalam kekaburan ini adalah si narsis itu sendiri yang dengan senang hati memainkan peranan sebagai pemandu membawa anda ke arah yang hanya menguntungkan dirinya. Contoh paling mudah adalah kisah tentang kunci. Anda ingat betul anda letak kunci di atas meja, tetapi ia tiada. Si narsis yang sebenarnya memindahkannya berkata dengan tenang, "Awak ni memang sentiasa hilang barang. Cuba tengok, ada dalam beg tangan awak." Apabila anda jumpa kunci itu dalam beg, anda berfikir, "Betul juga, saya memang cuai sangat." Sekali dua, mungkin kebetulan. Tetapi apabila situasi sebegini berulang setiap hari, melibatkan pelbagai benda dan peristiwa, kepercayaan anda terhadap kewarasan diri sendiri akan mula retak. Inilah matlamat utama gaslighting. Untuk mendapat kawalan mutlak ke atas fikiran anda. Jadi, bagaimana kita boleh melawan taktik gaslighting ini? Yang pertama dan paling penting, belajar untuk percaya pada diri sendiri semula. Gerak hati anda, perasaan anda, itu sekutu utama anda. Jika anda rasa ada sesuatu yang tidak kena, kemungkinan besar perasaan anda itu memang betul. Mulakan mencatat. Sediakan diari
di mana anda akan mencatat perbualan, peristiwa dan janji-janji yang diberikan. Lakukan ini secara rahsia, bukan untuk dijadikan bukti kerana ia sia-sia. Dia pasti akan menafikannya. Sebaliknya, lakukan semua ini untuk diri anda sendiri. Apabila dia sekali lagi berkata, itu tidak pernah berlaku, anda boleh buka diary anda dan pastikan bahawa anda tidak gila. Tindakan ini akan membantu anda kekal berpijak pada realiti. Kedua, dapatkan sokongan dari luar. Bercakaplah dengan rakan yang anda percayai atau dengan seorang kaunselor atau ahli psikologi. Beritahu mereka apa yang sedang berlaku. Pandangan daripada orang luar akan membantu anda melihat situasi secara objektif dan mengesahkan bahawa persepsi anda adalah benar. Ketiga, berhenti berdebat. Apabila anda berbalah dengan seorang gaslighter, anda sedang bermain mengikut peraturannya. Dia hanya mahu menarik anda ke dalam perdebatan yang tidak berkesudahan supaya anda lebih keliru. Sebaliknya, gunakan frasa yang pendek dan jelas, yang bukan bertujuan menentang realiti dia, tetapi menegaskan realiti anda. Contohnya, daripada berkata, "Tidak, awak yang cakap begitu," cubalah katakan, "Saya ingat ia berbeza," ataupun "Saya tidak setuju dengan tafsiran anda," atau paling mudah, "Saya tidak akan membincangkan perkara ini." Anda tidak wajib membuktikan anda betul kepadanya. Tugas anda adalah untuk menjaga kewarasan dan kebenaran anda sendiri. Ingat, gaslighting hanya berkesan selagi anda meragui diri sendiri. Sebaik sahaja anda mula percaya pada persepsi anda, sihirnya akan hilang serta-merta. Mari kita tinjau satu lagi aspek halus gaslighting. Ia seringkali menyamar sebagai keprihatinan atau rasa ambil berat. Si narsis mungkin berkata, "Saya risau tentang daya ingatan awak. Kebelakangan ini, awak nampak pelupa sangat." Atau, "Awak bertindak balas dengan keterlaluan terhadap semuanya. Mungkin awak perlu berehat, mesti awak sedang stres." Pada pandangan pertama, ia kedengaran seperti menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Tetapi, hakikatnya, ini adalah tuduhan terselindung bahawa anda tidak cekap atau tidak berfungsi dengan baik. Dia bukan membantu anda, sebaliknya, dia melemahkan keyakinan diri anda di bawah alasan yang munasabah. Dia seolah-olah berkata, perasaan dan tindak balas anda tidak normal. Ia adalah simptom masalah. Ini sangat berbahaya kerana ia bukan sahaja membuatkan anda rasa bersalah, tetapi juga rasa tidak mengenang budi atas keprihatinan yang ditunjukkannya. Untuk mengenal pasti muslihat ini, perhatikan hasil perbualan tersebut. Jika selepas ditunjukkan keprihatinan, anda berasa lebih teruk, bukannya lebih baik, seperti keliru, rasa bersalah atau tertekan, itu adalah petanda jelas manipulasi. Keprihatinan yang sihat akan menyokong dan menenangkan, bukannya membuat anda meragui kesihatan mental diri sendiri. Satu lagi, mitos yang perlu kita tangkis. Gaslighting hanya dilakukan oleh manipulator yang sangat bijak dan licik. Hakikatnya, ia sering merupakan tingkah laku naluri yang dipelajari oleh si narsis sejak zaman kanak-kanak sebagai mekanisme pertahanan atau kelangsungan hidup. Dia mungkin tidak sedar sepenuhnya apa yang dia lakukan, tetapi itu tidak membebaskannya daripada tanggungjawab atau mengurangkan bahaya yang ditimbulkannya. Tugas anda bukanlah menganalisis motifnya, tetapi melindungi kesihatan mental anda sendiri. Memahami bahawa gaslighting boleh dibungkus dalam bungkusan keprihatinan yang cantik adalah satu lagi langkah ke arah membebaskan diri daripada pengaruhnya. Mari kita beralih kepada tanda kedua yang sangat kuat bagi pembohongan narsis, iaitu projeksi. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologi di mana seseorang itu mengaitkan fikiran, perasaan atau sifat yang tidak boleh diterima oleh dirinya sendiri kepada orang lain. Secara ringkasnya, narsis itu
akan menuduh anda melakukan perkara yang sedang dia lakukan atau yang sedang dia rancang untuk lakukan. Ini adalah caranya untuk mengatasi rasa tidak selesa dan rasa malu dalaman dengan cara membuang keburukan atau dosanya secara harfiah terus kepada anda. Jika narsis itu curang kepada anda, dia akan sentiasa menuduh dan mencurigai kesetiaan anda. Dia akan memeriksa telefon anda, melakukan soal siasat dan menuntut laporan setiap pergerakan anda. Jika dia sendiri seorang penipu tegar, dia akan memanggil anda penipu walaupun anda tersilap cakap sedikit sahaja. Kalau dia bersikap pentingkan diri dan tidak mengambil kira perasaan anda, dia akan menjerit, "Awak hanya fikir tentang diri sendiri. Awak sangat ego." Teknik ini memang sangat mengelirukan. Pertama, tuduhan ini selalunya sangat mengarut dan jauh dari realiti, membuatkan anda hilang arah dan tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Anda akan mula-mula membela diri, memberi alasan dan cuba membuktikan yang anda tidak seperti itu. Dan inilah yang narsis itu mahukan. Sementara anda terperangkap dalam tuduhan palsunya, fokus perhatian pun beralih dari kesalahan sebenar narsis itu kepada rasa bersalah yang direka-reka pada anda. Kedua, projeksi memaksa anda untuk sentiasa berada dalam keadaan muhasabah diri dan ragu-ragu. Betul ke aku ni pentingkan diri? Mungkin aku memang provok dia. Begitulah anda berfikir. Narsis seolah-olah menghulurkan cermin kepada anda, tetapi itu cermin yang bengkok. Ia memantulkan wajah buruknya sendiri, bukannya wajah anda. Mari kita fahami mengapa projeksi sangat penting bagi seorang narsis. Seperti yang telah kita bincangkan, kepribadian narsis dibina atas imej diri yang palsu dan diagungkan. Imej ini tidak memberi ruang kepada sifat-sifat seperti dengki, tamak, suka menipu atau tidak setia. Apabila sifat-sifat negatif ini mula terselah dalam tingkah lakunya, disonans kognitif akan berlaku. Otaknya tidak dapat menerima hakikat bahawa dirinya yang begitu sempurna dan hebat mampu melakukan sesuatu yang buruk. Ini mencetuskan perasaan malu yang amat sangat dan mengancam keseluruhan binaan egonya. Di sinilah projeksi diaktifkan. Dia tidak akan dapat berkata kepada diri sendiri, "Saya telah berbohong." Sebaliknya, dia akan mencari bukti pembohongan anda dan menuduh anda. Dia tidak boleh mengakui kecurangannya. Sebaliknya, dia akan mencari tanda-tanda ketidaksetiaan anda. Dengan memindahkan sifat-sifat negatifnya kepada anda, dia seolah-olah membersihkan dirinya. Dalam pandangan dunianya, dia kembali menjadi yang baik, manakala anda menjadi yang jahat. Ini membolehkannya mengekalkan imej grandiosnya dan melepaskan diri daripada tanggungjawab. Bayangkan seorang kanak-kanak yang memecahkan pasu dan serta-merta menjerit sambil menuding jari ke arah adik-beradiknya. Dia yang buat. Narsis adalah kanak-kanak yang sama, tetapi dalam tubuh dewasa. Mereka tidak mampu melakukan refleksi diri dan enggan menerima tanggungjawab. Projeksi adalah cara primitif, namun sangat berkesan baginya untuk mengekalkan keseimbangan dalaman. Apabila anda memahami mekanisme ini, anda tidak lagi akan mengambil tuduhan mereka secara peribadi. Anda mula melihat tuduhan itu bukan sebagai cerminan diri anda, tetapi sebagai jeritan jiwa mereka yang terluka, ketakutan dan keburukan diri yang gagal mereka akui. Bagaimana kita nak bezakan antara projeksi dengan kritikan yang wajar? Sebab kadang-kadang memang ada betulnya orang tegur kelemahan kita, kan? Bezanya yang paling ketara terletak pada beban emosi dan ketidakselarasan dengan fakta. Projeksi selalunya melampau, tidak rasional dan penuh dengan kemarahan atau rasa benci. Tuduhannya bersifat menyeluruh atau umum. Bukannya, awak bertindak pentingkan diri dalam situasi tadi.
Tetapi, memang dasar awak ni seorang yang egois. Individu narsistik tidak akan berikan bukti yang konkret. Kalau ada pun, bukti mereka tu sengaja direka-reka atau dicari-cari. Contohnya, dia tuduh awak menggoda pelayan hanya sebab awak senyum pada pelayan tu. Sebarang percubaan anda untuk menjelaskan keadaan atau memberikan hujah balas akan dibalas dengan lebih banyak kemarahan. Dia bukan nak selesaikan masalah, dia cuma nak menuduh. Satu lagi petunjuk penting adalah elemen kejutan. Tuduhan berasaskan proyeksi ini sering kali datang secara tiba-tiba, seperti disambar petir sebagai respons kepada topik yang langsung berbeza. Contohnya, anda tanya dengan tenang kenapa dia lewat, tetapi jawapan yang anda dapat adalah bebelan panjang lebar yang menuduh anda tak hargai dia dan asyik membebel sahaja. Ini adalah taktik klasik untuk mengalihkan tumpuan. Dia rasa bersalah kerana lambat, tak dapat tahan perasaan itu dan terus memproyeksikan kesalahan itu kepada anda untuk perkara lain yang kononnya lebih besar. Sebaliknya, kritikan yang sihat biasanya spesifik disampaikan dengan tenang dan memfokuskan pada tindakan bukan pada peribadi. Ia sentiasa membuka ruang untuk perbincangan dua hala. Proyeksi pula hanyalah monolog. Ia seperti tembok yang mematahkan setiap kata-kata anda. Matlamat proyeksi bukanlah untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk menjatuhkan moral dan mental anda. Kesan jangka panjang apabila hidup dihujani dengan pelbagai unjuran. Proyeksi psikologi ini boleh menjadi sangat serius. Pertama, ia mencetuskan rasa bersalah yang kronik. Walaupun secara logik, anda tahu tuduhan itu tidak adil, secara emosi, anda mula percaya bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan diri anda. Anda sentiasa berasa diri anda buruk, tidak betul, malah tidak layak. Ini menghancurkan harga diri dan boleh membawa kepada kemurungan. Kedua, anda mula berjalan di atas kulit telur. Anda takut untuk melakukan atau mengatakan apa-apa yang mungkin mencetuskan ledakan tuduhan baharu. Hidup anda menjadi sempit. Anda mengabaikan hobi, malah pergaulan dengan rakan-rakan kerana semua ini boleh menjadi alasan bagi si pelaku untuk membuat unjuran. Anda kehilangan spontanitas dan kegembiraan hidup, berubah menjadi bayangan yang takut untuk membuang bayang-bayang. Ketiga, tanpa sedar, anda mungkin mula menyesuaikan diri dengan unjuran tersebut. Fenomena ini dikenali sebagai identifikasi projektif. Apabila anda sentiasa dituduh sebagai seorang yang mementingkan diri, pada satu tahap anda mungkin mula bertindak mementingkan diri hanya kerana rasa putus asa. Apa gunanya saya cuba jadi baik kalau saya tetap dianggap jahat? Ini adalah salah satu perangkap paling berbahaya kerana ia memberi pengesahan kepada si narsisis tentang kebenarannya dan menarik anda lebih dalam ke dalam permainan toksik mereka. Penting untuk diingat, apa yang dia katakan tentang diri anda adalah ceritanya, bukan cerita anda. Ia adalah dunia dalamannya yang dia cuba paksakan kepada anda. Tugas anda, jangan sesekali menerima hadiah ini. Bagaimana nak balas balik bila kena projection? Kesilapan paling biasa ialah mula nak justify diri dan membela diri. Inilah sebenarnya yang narsisis tu nak. Kalau anda masuk dalam permainan ni, anda sudah kalah. Anda takkan pernah boleh buktikan apa-apa kepadanya. Sebab matlamat dia bukan nak tahu kebenaran, tapi nak lepaskan semua energi negatif dia. Semakin banyak anda membela diri, semakin dia yakin yang anda memang bersalah. Strategi yang paling berkesan ialah penjarakan emosi dan menolak untuk terlibat dalam dramanya. Jangan ambil apa yang dia cakap tu secara peribadi. Bayangkan anda ni saintis yang sedang memerhatikan sesuatu fenomena yang menarik walaupun menjengkelkan. Bila dia mula menuduh, jangan masuk dalam perdebatan. Sebaliknya, gunakan teknik batu kelabu, Lale Grey Rock.
Jawablah dengan ringkas, neutral dan tanpa emosi. Contohnya, bila dia tuduh, awak langsung tak hargai saya. Anda boleh balas, saya faham awak rasa macam tu. Atau, saya dah dengar pandangan awak. Anda tidak bersetuju dan anda tidak menafikan. Anda hanya menyatakan fakta bahawa anda telah mendengarnya. Ini akan melucutkan atau menghentikan bahan api emosi yang dia peroleh daripada reaksi anda. Kaedah lain ialah menetapkan batasan. Anda boleh kata, saya tak bersedia nak bincang ni dengan nada macam ni. Jom kita sambung semula bila awak dah tenang. Ataupun, saya takkan dengar tuduhan yang tak berasas terhadap diri saya. Yang penting, cakap benda ni dengan nada yang tenang tapi tegas. Kemudian, keluar dari bilik atau tamatkan perbualan tersebut. Memang sangat sukar, terutamanya pada peringkat awal. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan aliran mood projection dan menjaga kesihatan mental anda. Tanda ketiga, pembohongan narsis yang sering terlepas pandang adalah penipuan melalui separuh kebenaran atau pengabaian fakta penting. Ini adalah kemuncak manipulasi. Secara formalnya, narsis itu tidaklah menipu secara terang-terangan. Dia hanya sengaja meninggalkan butiran-butiran penting yang sebenarnya mengubah keseluruhan cerita. Dia akan menceritakan kisah yang secara teknikalnya benar, tetapi ia mewujudkan satu tanggapan yang sama sekali palsu. Contohnya, dia berkata, semalam saya jumpa rakan sekerja selepas waktu pejabat. Kami lepak sekejap di bar. Dia tidak menipu. Memang dia betul-betul jumpa rakan sekerja. Namun, dia sengaja merahsiakan fakta bahawa antara rakan sekerja itu ada bekas kekasihnya dan mereka berdua sibuk bermesraan sepanjang malam. Atau, dia mungkin berkata, saya terpaksa kerja lebih masa sebab ada projek mendesak. Adakah ini benar? Ya, memang ada projek. Tetapi, dia tidak pula menyebut bahawa dia menyiapkannya dalam masa sejam sahaja dan 3 jam yang lain dihabiskan dengan melayari internet semata-mata kerana dia tidak mahu balik rumah dan membantu anda menguruskan anak-anak. Teknik ini sangat licik. Pertama, hampir mustahil untuk anda membuktikan penipuannya. Jika anda mula bertanyakan soalan yang lebih mendalam, dia akan membalikkan keadaan dan menuduh anda bersikap syak wasangka dan tidak percaya. Awak tak percaya saya ke? Saya dah cerita semuanya dengan jujur. Serta-merta, anda akan rasa bersalah, rasa seperti orang paranoid yang sengaja mencari fasal dalam hidupnya. Kedua, separuh kebenaran membolehkan narsis mengekalkan imej idealnya sambil pada masa yang sama, dia bebas melakukan apa sahaja yang dia mahu. Dia sentiasa boleh berkata, saya tak bohong pun. Dan secara formalnya, dia betul. Ini memberinya perasaan keunggulan dan penguasaan yang amat besar. Mengapa berbohong dengan menahan maklumat, lying by omission, sangat berkesan? Kerana ia mengeksploitasi kepercayaan asas kita dan keengganan kita untuk dilihat sebagai curiga atau paranoid. Dalam hubungan yang sihat, kita takkan buat soal siasat yang ketat. Kita menganggap pasangan akan berkongsi maklumat penting dengan kita. Si narsis tahu perkara ini dan menggunakannya untuk melawan kita. Dia hanya memberikan kebenaran yang cukup untuk menidurkan kewaspadaan kita, manakala bahagian yang paling penting dan memudaratkan dibiarkan di luar pengetahuan kita. Ini sama seperti kerja ahli silap mata yang mengalih perhatian anda dengan sebelah tangan, sementara tangan yang satu lagi melakukan helah. Si narsis mengalih perhatian anda dengan perincian yang kelihatan munasabah tetapi tidak penting supaya anda tidak menyedari lubang besar dalam ceritanya. Matlamatnya adalah untuk membuat anda berasa dimaklumkan sepenuhnya, padahal sebenarnya anda berada dalam kegelapan sepenuhnya. Dia mengawal maklumat dan ini bermakna dia juga mengawal anda.
Anda membuat keputusan berdasarkan gambaran dunia palsu yang telah dilukisnya untuk anda. Sebagai contoh, anda mungkin bersikap tenang tentang pertemuan dengan rakan sekerjanya tanpa mengetahui bahawa itu sebenarnya adalah janji temu terselindung. Anda hidup dalam ilusi hubungan yang stabil sementara dia membina kehidupan rahsianya sendiri, dan yang paling menakutkan, apabila kebenaran terbongkar, dia berkemungkinan besar akan menyalahkan anda. Apa yang awak harapkan? Awak sendiri yang buat saya terpaksa berahsia dengan sikap mengawal awak tu. Dia akan memutarbalikkan segala-galanya, dan penipuan melalui peninggalan maklumat ini akan menjadi satu lagi kesalahan anda. Jadi, bagaimana kita nak kenal pasti bentuk penipuan yang halus ini? Perhatikan ketidakserasian atau jurang dalam kisah mereka. Golongan narsis sering tersangkut dengan cerita separuh benar mereka sendiri kerana mereka perlu mengingati apa yang mereka katakan kepada siapa. Jika cerita mereka hari ini sedikit berbeza daripada semalam, itu adalah tanda amaran yang jelas. Satu lagi petunjuk adalah sama ada terlalu banyak butiran atau sebaliknya, terlalu sedikit. Kadang-kadang, untuk menjadikan penipuan itu nampak logik, mereka memuatkan cerita itu dengan perincian yang tidak perlu. Saya ikut jalan tu, ada kesesakan, lepas tu saya belok, dan lampu isyarat pula ambil masa lama sangat nak tukar. Mereka cuba mencipta tabir asap daripada butiran-butiran ini untuk menyembunyikan perkara yang sebenar. Dalam kes lain pula, cerita mereka sebaliknya menjadi mencurigakan, ringkas dan kabur. Apabila anda tanya soalan terperinci seperti siapa sebenarnya yang ada atau apa yang awak bincangkan, mereka akan menjawab secara mengelak, "Alah, kawan-kawan je," atau "tak ada apa yang menarik pun." Jika anda rasa ada sesuatu yang tidak diceritakan, percayalah kepada naluri anda. Jika kisah mereka seperti keju Swiss penuh dengan lubang, kemungkinan besar ia memang begitu. Dan sudah tentu, penunjuk utama adalah tindak balas mereka terhadap soalan anda. Jika seseorang itu bercakap benar, mereka akan menjawab soalan susulan dengan tenang. Tetapi, seorang manipulator akan segera mengambil posisi bertahan, mula marah dan menuduh anda kerana tidak mempercayai mereka. Reaksi keras ini adalah petanda pasti bahawa anda telah menyentuh isu sensitif mereka. Menghadapi pembohongan secara menyembunyikan maklumat memerlukan taktik dan ketegasan yang tinggi. Daripada terus menyoal siasat, ajukan soalan terbuka tetapi spesifik, bukan "awak pergi mana?" tetapi "ceritakanlah bagaimana malam awak berlalu." Ini akan memaksanya memberi jawapan yang lebih terperinci dan mungkin lebih banyak maklumat akan terlepas daripada mulutnya. Jika jawapannya kedengaran mengelak, jangan takut untuk bertanya soalan yang lebih tepat. Tetapi, pastikan anda melakukannya dengan tenang. Contohnya, adakah Ana ada di perjumpaan itu? Jangan menuduh, hanya bertanya. Perhatikan, tindak balas bukan lisan, non-verbal daripadanya, mata yang liar, pergerakan gementar, perubahan nada suara. Semua ini boleh menceritakan lebih banyak daripada kata-kata. Penting untuk anda fahami, matlamat anda bukan untuk menangkapnya berbohong. Itu adalah permainan yang pasti anda akan kalah. Matlamat anda ialah mengumpul maklumat untuk diri sendiri demi memahami apa yang sebenarnya berlaku. Dan jika anda secara sistematik menyedari bahawa dia menyembunyikan fakta penting, ini menceritakan banyak perkara. Ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan kepercayaan dalam perhubungan. Ini adalah isyarat bahawa dia tidak merasa perlu untuk jujur dengan anda. Jangan cuba mengubahnya ataupun memaksanya bercakap benar. Seorang narsistik tidak akan berubah. Sebaliknya, gunakan maklumat ini untuk membuat keputusan tentang masa depan anda. Adakah anda sanggup hidup dalam dunia yang penuh separuh kebenaran dan keraguan yang berterusan? Atau adakah anda berhak mendapat hubungan yang dibina
atas keikhlasan dan keterbukaan? Jawapan kepada soalan ini, hanya anda yang tahu. Ada satu tanggapan yang perlu kita buang jauh-jauh. Sesetengah orang berdalih tidak menceritakan perkara sebenar kononnya untuk menjaga hati pasangan. Ini mungkin benar, tapi hanya dalam keadaan yang sangat jarang dan terkecuali. Contohnya, bila kita sembunyikan sedikit butiran buruk untuk menyampaikan berita itu dengan cara yang lebih lembut. Namun, bagi seorang narsisistik, merahsiakan sesuatu bukanlah keprihatinan. Ia sentiasa bermotifkan kawalan. Dia menyembunyikan maklumat bukan demi kebaikan anda, tetapi demi dirinya sendiri. Dia bukan menjaga perasaan anda, tetapi melindungi kebebasannya untuk melakukan apa sahaja yang dia mahu tanpa sebarang akibat atau tanggungjawab. Inilah perbezaan yang amat ketara. Keprihatinan yang sejati mengandaikan bahawa kebenaran akhirnya akan didedahkan walaupun disampaikan dengan cara yang paling berhati-hati. Tetapi manipulasi pula mengandaikan bahawa kebenaran itu tidak boleh didedahkan sama sekali kerana ia akan menghancurkan permainan kuasanya. Ingat, hubungan yang sihat terbina atas dasar kepercayaan dan kepercayaan tidak mungkin wujud tanpa kejujuran. Apabila seseorang sentiasa menyembunyikan sesuatu, dia merampas hak anda untuk membuat pilihan yang berasaskan maklumat yang lengkap. Dia melayan anda bukan sebagai pasangan yang setaraf, tetapi sebagai objek yang boleh dikawal dan dimanipulasi. Jadi, lain kali, jika anda tertanya-tanya, mungkin dia cuma tak nak saya rasa sedih, tanya diri anda semula, apa sebenarnya yang dia lindungi, saya atau dirinya sendiri? Dalam 99% kes yang melibatkan narsisistik, jawapannya sudah terang lagi, bersuluh, dan kesedaran ini akan memberikan anda kekuatan untuk berhenti membenarkan pembohongan mereka dan mula mempertahankan diri anda sendiri. Kita terus kepada tanda keempat. Tanda ini adalah bentuk pembohongan sejak hari pertama, perhubungan, pencerminan, mirroring dan pengeboman cinta, love bombing. Inilah permulaan tipikal bagi hubungan dengan seorang narsis dan ia adalah pembohongan yang paling manis tetapi juga yang paling berbahaya. Pada peringkat awal perkenalan, si narsis akan berubah menjadi pasangan ideal anda. Dia secara harfiah akan mencerminkan anda. Tiba-tiba, dia mula meminati muzik yang sama, filem yang sama, malah berkongsi impian dan matlamat yang sama seperti anda. Dia akan memuja kualiti anda, bahkan kualiti yang anda sendiri tidak pernah hargai. Dia melontarkan kata-kata yang selalu anda impikan. Saya tak pernah cintakan sesiapa macam ni. Kita adalah jodoh sejiwa. Anda faham, saya lebih daripada sesiapa pun. Ini bukan sekadar pujian kosong. Ini adalah strategi yang dirancang dengan amat teliti. Dia mengkaji anda, kekuatan dan kelemahan anda, keperluan dan ketakutan anda, lalu mencipta imej seseorang yang sangat sesuai untuk anda. Sepanjang tempoh ini, seluruh kepribadiannya adalah satu penipuan besar yang dicipta khas untuk anda. Anda jatuh cinta bukan pada orang sebenar, tetapi pada pantulan diri anda sendiri, pada avatar yang direka dengan penuh muslihat. Ini adalah tipuan pertama dan utama yang menjerat ramai orang kerana ia sungguh menyenangkan dan meyakinkan. Di tengah-tengah strategi ini, pengeboman cinta pula berlaku. Dia menghujani anda dengan perhatian, hadiah, mesej dan panggilan tanpa henti. Dia memaksa hubungan itu bergerak pantas, cepat meluahkan cinta, menawarkan untuk tinggal bersama atau melamar untuk berkahwin. Semua ini menimbulkan ilusi cinta yang luar biasa dan menguasai seluruh jiwa. Tetapi, hakikatnya, ini bukan cinta. Ini adalah taktik penaklukan. Tujuan utama love bombing, pemberian kasih sayang melampau,
bukanlah untuk membahagiakan anda. Sebaliknya, ia bertujuan untuk memancing dan menjadikan anda ketagih secara emosi secepat mungkin. Si narsis akan mencetuskan rasa gembira yang melampau, euforia, membanjiri reseptor keseronokan anda. Dia menjadi sumber emosi positif yang sangat kuat, ibarat anda mengambil dadah. Sebaik sahaja dia merasakan anda sudah terperangkap dan anda tidak boleh lagi hidup tanpa dos perhatian serta pujaannya, fasa seterusnya bermula. Fasa meremehkan, devaluation. Putera yang sempurna itu tiba-tiba berubah menjadi seorang kuku besi yang dingin, suka mengkritik dan sentiasa tidak berpuas hati. Di sinilah terdedahnya segala pembohongan di fasa awal hubungan. Orang yang anda cintai itu sebenarnya tidak pernah wujud. Ia hanyalah topeng, lakonan yang dimainkan demi memenangi hati anda. Peralihan mendadak daripada pemujaan kepada penghinaan ini adalah antara saat yang paling menyakitkan dan mengelirukan dalam hubungan dengan si narsis. Anda hilang arah, tidak dapat memahami apa yang berlaku. Anda cuba mengembalikan semula individu hebat di fasa permulaan. Anda menyalahkan diri sendiri, berusaha menjadi lebih baik atau lebih convenient. Namun, semuanya sia-sia. Anda hanya cuba mengejar bayangan individu sebenar, dialah yang berada di hadapan anda sekarang dan dia sama sekali tidak menyerupai kisah dongeng yang dijual kepada anda. Kesedaran bahawa keseluruhan fasa awal hubungan adalah pembohongan yang dirancang. Itu adalah pil yang pahit tetapi perlu ditelan. Anda bukan bersedih atas hubungan yang hilang, sebaliknya, anda meratapi ilusi yang dia paksa anda percayai. Bagaimana nak bezakan cinta yang tulus dan mendalam daripada love bombing? Terdapat beberapa bendera merah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah kelajuan. Semuanya berlaku terlalu pantas. Seseorang yang baru sahaja mengenali anda sudah mula bercakap tentang cinta abadi, masa depan bersama, malah anak-anak. Hubungan yang sihat berkembang secara beransur-ansur. Pasangan akan mengambil masa untuk mengenali satu sama lain dan kepercayaan dibina seiring waktu. Namun, individu narsis cuba melangkaui fasa-fasa penting ini. Tanda kedua ialah keamatan atau kegairahan. Perhatian yang diberikan oleh individu narsis ini terasa melampau, malah menjurus kepada obsesif. Dia mahu mendominasi semua masa dan ruang peribadi anda, malah cuba mengasingkan anda daripada rakan-rakan dan keluarga. Dia mungkin merajuk atau marah jika anda ingin meluangkan masa tanpa dirinya. Seseorang yang benar-benar ikhlas mencintai akan menghormati ruang peribadi dan juga hubungan sosial anda. Bendera merah yang ketiga adalah pengidealan. Dia bukan sekadar mencintai anda, tetapi meletakkan anda di atas pedestal. Anda dipuja sebagai yang paling bijak, paling cantik atau sempurna. Ia kedengaran indah, tetapi ini adalah tidak realistik. Tiada sesiapa pun yang sempurna. Pengidealan sebegitu sebenarnya hanyalah sisi lain kepada fasa devaluasi. Orang yang mengangkat anda ke langit hari ini dengan mudah akan menjatuhkan anda ke tanah pada hari esok. Cinta yang sihat berasaskan penerimaan seseorang itu seadanya dengan segala kelebihan dan kekurangan, bukan pada pemujaan imej yang direka-reka. Jika anda rasa segalanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, besar kemungkinan ia memang begitu. Percayalah naluri dalaman anda yang berbisik bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kesan menyedari bahawa anda telah menjadi mangsa kepada penipuan besar-besaran ini boleh menjadi amat berat. Anda rasa tertipu, rasa diri bodoh dan dipergunakan. Kepercayaan anda terhadap manusia secara amnya mungkin terhakis. Anda mula meragui kemampuan diri untuk menilai orang, meragui gerak hati anda. Persoalan seperti, macam mana saya boleh silap sebegitu rupa? Kenapa saya tak nampak semua ini?
akan menghantui anda untuk tempoh yang lama. Penting untuk anda faham, ini bukan salah anda. Golongan narsistik adalah pakar manipulasi dan penipuan. Mereka telah mengasah seni mereka selama bertahun-tahun. Mereka tahu cara mencari kelemahan dan menyerang tepat pada sasaran. Sesiapa sahaja yang mendambakan kasih sayang dan penerimaan mudah terperangkap dalam jerat mereka. Maafkan diri anda kerana mempercayai kisah dongeng itu. Anda percaya bukan kerana anda bodoh, tetapi kerana anda mempunyai kemampuan untuk mencintai dan mempercayai. Daripada menghukum diri sendiri, fokuskan tenaga anda untuk proses penyembuhan. Akui bahawa anda telah ditipu. Akui bahawa orang yang anda cintai itu hanyalah satu ilusi. Ia menyakitkan, tetapi ia adalah langkah pertama ke arah pembebasan. Berikan diri anda ruang untuk meratapi kehilangan ini. Kehilangan bukan individu itu, tetapi kehilangan impian anda. Dan ingatlah, pengalaman ini, walaupun betapa peritnya, boleh menjadi pelajaran yang paling penting dalam hidup anda. Pelajaran tentang cara menghargai diri sendiri, cara menetapkan sempadan dan cara membezakan antara cinta sejati dengan tiruan murahan di masa hadapan. Ada mitos bahawa jika seseorang itu berusaha keras di awal perhubungan, pasti ada kebaikan dalam dirinya dan kita boleh mengembalikannya kepada keadaan asal. Ini adalah salah faham yang sangat berbahaya, yang memerangkap ramai mangsa dalam hubungan toksik bertahun-tahun lamanya. Mereka hidup dengan harapan, jika mereka cukup baik, cukup penyayang, maka putera raja yang sempurna dari zaman love bombing itu akan kembali. Namun, dia tidak akan kembali kerana watak itu memang tidak pernah wujud. Love bombing bukanlah manifestasi sisi baiknya. Sebaliknya, ia adalah alat yang dingin dan penuh perhitungan semata-mata untuk mencapai matlamat. Ia seperti pemburu yang meletakkan umpan yang cantik dan lazat untuk memancing mangsa masuk ke dalam perangkap. Tiada siapa yang berfikir bahawa pemburu itu benar-benar menyayangi mangsanya. Begitu juga dalam situasi ini. Narsisis itu tidak pernah mencintai anda di awal perhubungan. Dia hanya memburu sumber, iaitu perhatian anda, kekaguman dan tenaga anda. Sebaik sahaja sumber itu diperoleh, topeng itu akan dibuang kerana tidak lagi diperlukan. Cubaan untuk mengembalikan tempoh awal itu ibarat cuba menghidupkan semula patung pameran, manekin. Ia sia-sia dan hanya akan memenatkan emosi. Satu-satunya cara untuk menang dalam permainan ini adalah dengan keluar daripadanya. Menerima hakikat bahawa fasa awal itu adalah penipuan. Tidak bermakna anda merendahkan nilai perasaan ikhlas anda sendiri. Ini bermakna anda memisahkan antara kebenaran dan fantasi, serta berhenti berpegang pada ilusi yang sedang menghancurkan hidup anda. Pembebasan hanya akan bermula setelah anda mengakui kebenaran, walau sepahit manapun. Ciri kelima pembohongan narsistik melangkaui hubungan peribadi anda dan mengheret orang lain masuk ke dalam orbitnya. Ini melibatkan penggunaan monyet terbang dan mengatur kempen fitnah. Istilah monyet terbang ini diambil daripada kisah The Wizard of Oz, di mana ahli sihir jahat menghantar monyet bersayapnya untuk melakukan kerja kotor bagi pihak dia. Si narsis bertindak dengan cara yang sama. Apabila dia merasakan bahawa dia kehilangan kawalan ke atas anda atau apabila anda membuat keputusan untuk meninggalkannya, dia mula menabur fitnah tentang anda kepada orang sekeliling anda, kawan-kawan, ahli keluarga, rakan, sekerja. Dia merekrut mereka ke dalam tenteranya, menukar mereka menjadi monyet terbang dia. Dia melakukan ini dengan memainkan peranan sebagai mangsa. Dia akan memberitahu semua orang betapa malangnya dia, bagaimana dia menderita akibat kekejaman anda, ketidakmampuan anda
ataupun pengkhianatan anda. Dia akan menangis, merungut dan berpura-pura hatinya hancur berkecai. Ceritanya akan begitu meyakinkan sehingga ramai yang akan mempercayainya. Ini kerana dia kelihatan sangat menawan dan malang, manakala anda mengikut ceritanya adalah raksasa. Dengan cara ini, dia memutarbalikkan pandangan orang sekeliling anda dan menghasut mereka melawan anda. Orang yang anda percayai tiba-tiba mula memandang anda dengan rasa curiga, menghakimi atau dengan simpati yang mendalam terhadap si narsis. Mereka mungkin mula memujuk anda untuk berfikir semula, berlembut sedikit atau memberi dia satu lagi peluang. Mereka tidak sedar bahawa mereka telah menjadi bidak dalam permainannya, alat manipulasi yang digunakan untuk mengawal dan menguasai anda. Taktik ini mempunyai beberapa matlamat utama. Pertama, ia adalah tentang pengasingan. Dengan menghasut orang di sekeliling anda menentang anda, si narsis itu merampas sokongan anda pada saat anda paling memerlukannya. Apabila kawan rapat dan ahli keluarga pun tidak mempercayai anda mula berasa seperti keseorangan di dunia ini. Keadaan ini melemahkan semangat anda untuk meninggalkannya, malah memaksa anda meragui persepsi anda sendiri terhadap situasi tersebut. Fikiran, mungkin saya yang silap kalau semua orang berfikir begitu, pasti akan terlintas di fikiran. Kedua, ia adalah kawalan ke atas naratif, ke atas cerita yang tersebar. Si narsis tidak boleh membenarkan kebenaran tentang tingkah lakunya terbongkar. Ini akan meruntuhkan imejnya yang sempurna. Oleh itu, dia melancarkan serangan awal, mencipta versi kejadiannya sendiri di mana dia adalah mangsa dan anda pula adalah pihak yang agresif. Dia menyebarkan pembohongan ini secara meluas agar apabila anda cuba menceritakan kebenaran anda, tiada sesiapa lagi yang akan mempercayainya. Ini dipanggil kempen fitnah. Dia akan menipu tentang anda dengan cara yang paling kejam. Menuduh anda melakukan perkara yang sebenarnya dia sendiri yang melakukannya. Ini adalah satu lagi bentuk proyeksi, tetapi dalam skala yang besar dan meluas. Ketiga, ini adalah balas dendam. Bagi si narsis, tindakan anda meninggalkannya adalah trauma narsisistik, iaitu satu penghinaan yang tidak tertanggung terhadap keagungannya, dan dia akan membalas dendam dengan cuba merosakkan reputasi anda, kehidupan sosial serta kerjaya anda. Dia mahu anda menderita, dia mahu anda membayar harga kerana berani menolaknya. Bagaimana seorang narsis berjaya menjadi begitu meyakinkan? Dia menggunakan beberapa teknik dan taktik. Selalunya, dia memulakan kempennya jauh sebelum perpisahan berlaku. Secara licik, meracuni sumber maklumat atau telaga anda. Dalam perbualan sulit dengan rakan-rakan bersama, dia mungkin mula membayangkan tentang ketidakstabilan anda, masalah mental atau kecenderungan untuk berdrama. Dia melakukan ini atas nama kebimbangan terhadap anda. Saya sangat risaukan dia. Dia tak macam diri dia yang biasa akhir-akhir ni. Apabila perpisahan akhirnya berlaku, tanahnya sudah disediakan. Orang ramai sudah bersedia untuk mempercayai ceritanya kerana dia telah menanam benih keraguan terlebih dahulu. Selain itu, golongan narsis sering memilih orang yang naif, terlalu percaya atau mereka yang sendiri mempunyai ciri-ciri narsis dan suka terlibat dalam drama orang lain untuk dijadikan monyet terbang, flying monkeys mereka. Dia pandai mencari perkataan yang sesuai untuk setiap individu, memainkan perasaan mereka dan memanfaatkan keinginan mereka untuk membantu individu yang malang dan menderita ini. Kehebatan lakonannya sebagai mangsa mencapai tahap yang luar biasa. Dia boleh menangis di khalayak ramai, meratap dan menunjukkan kesedihan yang begitu tulen sehingga meragui kata-katanya terasa seperti satu penistaan.
Dia mencipta gabungan yang kuat menentang anda, dan anda mendapati diri anda terpaksa mempertahankan diri daripada pembohongan yang tersebar pantas seperti api di hutan. Apa yang patut anda lakukan sekiranya anda menjadi mangsa kempen fitnah? Pertama dan paling utama, jangan sesekali cuba mempertahankan diri di hadapan mereka yang sudah termakan hasutan. Ia sia-sia. Mereka sudah pun berpihak kepadanya. Sebarang usaha anda untuk membela diri hanya akan dianggap sebagai bukti anda histeris dan tidak rasional. Anda hanya akan membuang masa dan tenaga. Sebaliknya, fokuskan perhatian anda kepada mereka yang masih menyokong anda, mereka yang mengenal diri anda yang sebenar dan tidak terpedaya dengan pembohongan ini. Inilah sahabat sejati anda. Hargai mereka dan sandarkan kekuatan anda pada sokongan mereka. Kedua, jaga martabat diri anda. Jangan sesekali turun ke tahapnya dan jangan pula membalas fitnah dengan memburukkannya kembali. Inilah yang sebenarnya dia tunggu-tunggu. Sebarang reaksi emosi daripada anda akan digunakannya untuk membuktikan dia betul. Ketenangan dan ketidakpedulian anda adalah senjata terbaik anda. Ini akan merosakkan perancangannya dan membuatnya keliru. Ketiga, jika pembohongan itu menjejaskan reputasi kerja anda atau mengandungi fitnah yang mempunyai implikasi undang-undang, dokumentasikan segala-galanya. Simpan tangkapan skrin, mesej dan email. Anda mungkin perlu mendapatkan nasihat perundangan dan yang paling penting, ingatlah kebenaran itu pasti akan terserlah jua, lambat laun. Orang ramai tidak bodoh. Cepat atau lambat, mereka akan nampak perbezaan dalam tingkah lakunya. Mereka akan nampak wajahnya yang sebenar. Anda pula, setelah melalui ujian ini, akan menjadi lebih kuat dan akan belajar membezakan antara kawan sejati dengan kenalan sementara. Mari kita sangkal satu lagi mitos. Kita perlu berjuang untuk nama baik kita dan membuktikan kebenaran kepada semua orang. Ini adalah keinginan yang munasabah dan semula jadi. Tetapi dalam situasi berhadapan dengan seorang narsistik, perjuangan ini adalah satu perangkap. Dia akan mengheret anda ke dalam perang terbuka, di mana dia mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak dan had moral yang jauh lebih rendah. Dia sanggup berbohong, memutarbelitkan cerita dan menggunakan taktik yang paling kotor. Anda, sebagai orang yang berintegriti, kemungkinan besar tidak bersedia untuk semua ini. Dengan cuba membuktikan sesuatu kepada semua orang, anda secara emosi masih terikat kepadanya dan kepada situasi itu. Anda terus bermain dalam permainannya. Kebebasan sejati tercapai apabila anda tidak lagi peduli apa yang difikirkan oleh dia dan monyet-monyet terbangnya tentang anda. Harga diri anda tidak sepatutnya bergantung pada pandangan mereka. Anda tahu kebenarannya. Orang-orang rapat, anda tahu kebenarannya. Itu sudah memadai. Tenaga yang anda boleh habiskan untuk perjuangan sia-sia lebih baik disalurkan ke arah membina kehidupan baharu anda yang lebih bahagia. Lama-kelamaan, pembohongan dia akan hilang kuasa kerana realiti anda yang berjaya, tenang dan bahagia akan menjadi sangkalan terbaik kepada semua tohmahan dia. Fokuslah pada diri sendiri, pada proses penyembuhan anda dan masa depan anda. Inilah cara paling berkesan untuk menang dalam perang ini, iaitu dengan memilih untuk tidak menyertainya langsung. Tanda keenam si narsisis menipu adalah kemahiran melengkok yang cekap, iaitu kebolehan mereka mengelak daripada menjawab soalan dengan menukar topik dan mengalih perhatian. Ia juga dikenali sebagai defleksi. Ini adalah jurus andalannya apabila anda menyudutkannya dengan fakta yang tidak dapat disangkal. Bayangkan situasi ini. Anda menangkapnya menipu secara terang-terangan. Anda ada bukti dan anda menyatakannya dengan tenang tetapi tegas, seolah-olah
dia tiada jalan keluar lagi. Tetapi, di sinilah sandiwara bermula. Daripada menjawab tuduhan langsung anda, dia tiba-tiba mengungkit kesalahan lama anda 3 tahun lalu. Awak ingat tak masa awak lupa ucapkan selamat hari lahir kepada ibu saya waktu itu? Itu betul-betul teruk. Atau, dia mula menyerang peribadi anda. Awak memang suka mencari kesalahan saya. Awak cuma nak mengawal saya. Atau dia memusingkan perbualan ke arah isu yang sama sekali lain. Bercakap tentang wang, kita perlu bincang semula bajet kita. Awak terlalu banyak berbelanja. Dalam sekelip mata, fokus beralih daripada pembohongan dia kepada kononnya kesalahan anda, kepada kekurangan anda, kepada masalah yang langsung tidak berkaitan. Anda, yang terkejut dan hilang arah, mula mempertahankan diri, memberikan alasan untuk tuduhan baru itu, dan tanpa sedar, anda sudah lupa apa sebenarnya yang memulakan perbualan. Misi berjaya, dia sekali lagi terlepas daripada accountability. Taktik ini berkesan kerana ia mengganggu fokus anda dan serta-merta menyeret anda ke dalam kekacauan emosi. Anda bersedia untuk perbincangan serius tentang satu isu, tetapi tiba-tiba mendapati diri anda berada di tengah-tengah pusaran badai yang penuh dengan tuduhan balas, dendam lama dan topik yang tidak berkaitan. Narsis ini mahir mencipta apa yang dipanggil salad kata, suatu aliran kenyataan yang bercelaru, tidak masuk akal dan penuh percanggahan. Tujuannya adalah untuk memeningkan dan memenatkan anda sepenuhnya. Dia boleh melompat dari satu topik ke topik lain, mencampur adukkan fakta dengan fantasi dan menggunakan ayat yang kompleks serta mengelirukan. Kepala anda mula berpusing, anda hilang arah perbincangan dan anda mula rasa bodoh atau tidak cekap untuk berbincang secara matang. Akhirnya, anda mengalah semata-mata kerana terlalu penat. Anda setuju saja dengan apa-apa yang dikatakannya asalkan mimpi ngeri ini segera berakhir. Inilah matlamat sebenar si narsis. Dia tidak mencari dialog atau kebenaran. Tujuannya adalah untuk menang dalam perdebatan, walau apapun caranya. Kemenangan terbaik baginya adalah apabila dia berjaya membuatkan anda berdiam diri dan mula meragui kebenaran diri sendiri. Dia mengubah perbualan menjadi medan pertempuran tanpa peraturan dan tanpa logik. Hanya ada keinginannya untuk mendominasi dan mengelak daripada bertanggungjawab. Dia tidak menjawab soalan anda kerana dia tahu bahawa sebarang jawapan langsung akan menyebabkan dia kalah. Oleh itu, dia hanya mengubah haluan permainan. Bagaimana untuk mengenali defleksi? Petunjuk utamanya ialah anda mengajukan soalan yang jelas atau terus terang, tetapi jawapan yang diterima adalah apa sahaja melainkan jawapan kepada soalan itu. Perbualan akan disimpang atau dialihkan. Daripada membincangkan tindakannya, anda mula membincangkan perihal peribadi anda sendiri, kesalahan lampau anda atau isu-isu falsafah yang abstrak. Penanda lain ialah perubahan nada emosi yang mendadak. Anda memulakan perbualan dengan tenang, tetapi seminit kemudian dia sudah menjerit, menuduh anda melakukan segala macam kesalahan besar. Eskalasi ini adalah cara untuk menakut-nakutkan anda dan memaksa anda mengalah. Perhatikan juga penggunaan generalisasi, awak selalu atau awak tak pernah. Frasa-frasa ini melencongkan perbualan daripada insiden khusus kepada perbincangan menyeluruh tentang diri anda di mana anda sememangnya akan dianggap bersalah. Dan tentu sahaja, taktik klasik bermain sebagai mangsa. Menyahut aduan anda, dia mula merungut betapa susahnya hidup dia, betapa anda tidak menghargainya dan betapa dia letih. Dan tiba-tiba, anda rasa bersalah kerana menyerang orang yang malang dan tidak berdaya itu. Sekiranya selepas perbualan, anda rasa diperah seperti limau, keliru dan bersalah, tetapi masih tidak mendapat jawapan kepada soalan asal anda, maka anda baru sahaja defleksi. Anda baru sahaja menaiki tarikan.
yang dipanggil melarikan diri daripada tanggungjawab. Menghadapi taktik seperti ini memang sukar, tetapi ia tetap boleh dilakukan. Peraturan utamanya ialah jangan sesekali termakan provokasi dan jangan biarkan diri anda dialihkan dari topik asal. Kekalkan fokus pada topik perbincangan utama anda. Untuk itu, anda boleh menggunakan kaedah mengulang-ulang seperti piring hitam yang rosak. Dengan tenang, seperti robot, ulangi soalan atau pendirian anda berulang kali sambil mengabaikan semua percubaannya untuk menukar topik. Contohnya, awak sendiri pun bukan sempurna. Ingat tak masa awak? Anda, bukan itu yang kita bincangkan sekarang. Saya nak jawapan tentang penipuan awak. Awak ni saja nak kawal saya. Anda, saya bukan mengawal. Saya cuma mahu kejelasan. Mari kita kembali kepada soalan saya. Ini memerlukan tahap kesabaran dan kawalan diri yang sangat tinggi. Jangan tinggikan suara dan jangan sesekali terlibat dalam pertengkaran mengenai tuduhan balasnya. Cukup secara berdisiplin kembalikannya kepada titik permulaan. Lambat laun, dia sama ada akan hilang sabar dan menunjukkan sifatnya yang sebenar atau dia akan menghentikan perbualan itu sahaja. Walau apapun yang berlaku, anda tidak akan membenarkannya lari daripada memberi jawapan atau mengelirukan anda. Selain itu, adalah berguna untuk anda menetapkan matlamat perbualan terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang anda mahu peroleh? Minta maaf, penjelasan, pengakuan fakta. Sentiasa ingat matlamat ini dan jangan biarkan diri anda disimpang daripada landasan. Jika anda melihat perbualan mula bertukar menjadi huru-hara, lebih baik ia dihentikan. Anda boleh berkata, saya nampak kita tak dapat mengadakan dialog yang membina. Mari kita tamatkan perbualan ini. Itu juga merupakan satu bentuk penetapan sempadan diri. Adalah penting untuk kita faham apabila seorang narsis menggunakan taktik mengelak, defleksi, pada asasnya dia sedang mengaku kalah. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia tidak mempunyai hujah yang kukuh. Tindakannya mengelak daripada menjawab, itulah sebenarnya jawapannya. Ini adalah pengakuan bersalah yang senyap, yang diselindungkan dalam bentuk serangan agresif. Marilah kita patahkan mitos bahawa jika anda lebih meyakinkan atau menggunakan perkataan yang betul, anda akan dapat menembusi dirinya dan memaksanya mengakui kebenaran. Ini hanyalah ilusi. Masalahnya bukan terletak pada hujah atau logik anda, tetapi ia terletak pada ketidakupayaan dan keengganannya untuk mengambil tanggungjawab. Tidak ada fakta, tidak ada bukti yang akan memaksa dia untuk berkata, ya, anda betul, saya telah berbohong. Bagi dirinya, ini sama seperti pemusnahan diri. Jadi, jangan bazirkan tenaga anda untuk cuba mendapatkan pengakuan daripadanya. Matlamat anda bukan untuk mengubah fikirannya, tetapi untuk mendapatkan kejelasan bagi diri anda sendiri dan tindakannya lari daripada jawapan yang jelas adalah demonstrasi kesalahannya yang paling terang yang akan anda perolehi. Terima ini sebagai fakta dan buatlah kesimpulan anda. Berhenti bermain permainan tangkap saya jika anda mampu yang diciptanya. Sebaliknya, keluar dari permainan itu dan mula bermain mengikut peraturan anda sendiri, di mana kejujuran dan tanggungjawab adalah syarat wajib. Dan yang terakhir, ciri yang ketujuh ini, yang sering mengejutkan kita kerana tidak masuk akal, adalah pembohongan patologi tentang perkara-perkara remeh. Seorang narsis tidak hanya menipu apabila dia perlu menyembunyikan sesuatu yang serius, dia sentiasa berbohong atas apa jua alasan walaupun tidak ada keperluan sama sekali. Dia boleh menipu tentang apa yang dia makan untuk sarapan, buku apa yang sedang dibaca atau filem apa yang ditonton malam tadi. Dia juga boleh mereka-reka cerita luar biasa tentang masa lalu, pencapaian atau kenalan peribadinya. Dia mungkin memberitahu anda bahawa pak ciknya adalah ahli politik
terkenal. Padahal, sebenarnya dia hanya seorang tukang paip. Dia boleh mendakwa bahawa dia adalah juara renang ketika remaja, walaupun hakikatnya dia hampir tidak tahu berenang. Pembohongan ini sering kelihatan mengarut dan mudah dibongkar. Dan anda pasti tertanya-tanya, mengapa? Kenapa perlu berbohong tentang perkara remeh-temeh sebegitu? Jawapan kepada soalan ini terletak pada intipati narsisisme itu sendiri. Seorang narsis tidak dapat menerima kehidupan nyatanya yang biasa-biasa. Hidupnya kelihatan kelabu, membosankan dan tidak cukup hebat untuk dirinya. Oleh itu, dia sentiasa mengubah suai realiti, mencantikkannya, menambah butiran fiksyen supaya hidupnya dan dirinya sendiri kelihatan lebih penting, menarik, heroik atau sebaliknya lebih tragis dan layak untuk simpati. Dia adalah seorang penulis fiksyen fantasi dan kehidupannya adalah novel utamanya. Dan dia sungguh-sungguh percaya kepada realiti rekaan yang diciptakannya itu. Penipuan kecil-kecilan yang berterusan ini sebenarnya mempunyai beberapa matlamat utama. Pertama, ini adalah proses latihan. Dengan menipu mengenai perkara remeh, si narsis mengasah kemahirannya dan belajar untuk menjadi lebih meyakinkan. Ia seperti sesi latihan harian bagi seorang penipu. Kedua, ini adalah cara untuk menguji sempadan anda. Dia memerhatikan sejauh mana anda sanggup menelan pembohongan yang tidak masuk akal. Lebih banyak anda percaya pada cerita rekaan kecilnya, lebih mudah baginya untuk menipu anda dalam perkara yang lebih besar dan serius. Ini adalah penghakisan beransur-ansur terhadap keupayaan anda untuk membezakan yang mana realiti dan yang mana fantasi. Ketiga, dan ini yang paling penting, ia adalah cara untuk mengekalkan diri palsu, false self, yang diciptanya. Diri sebenarnya adalah seorang yang membosankan dan kurang keyakinan diri, tetapi diri rekaannya adalah seorang wira, jenius, atau mangsa keadaan. Setiap pembohongan kecil adalah satu lagi batu bata yang membina dinding untuk memisahkan dirinya daripada kebenaran menakutkan mengenai siapa dirinya yang sebenar. Dia hidup dalam dunia fantasi ciptaannya dan dia cuba menarik anda masuk ke dalam dunia itu. Apabila anda mendengar ceritanya, anda bukan sekadar berkomunikasi, tetapi anda mengambil bahagian dalam pementasan teaternya. Kadang-kadang, dalam proses ini, anda mungkin dapat mengesan fenomena yang dipanggil duper's delight, keseronokan penipu, iaitu seulas senyuman atau kilauan mata yang sukar dikesan, muncul ketika dia berjaya memperdaya anda. Dia mendapat kepuasan yang tulen daripada proses penipuan itu sendiri, daripada rasa keunggulan intelektualnya terhadap anda. Apa yang patut anda lakukan apabila berhadapan dengan pembohongan yang tidak masuk akal seperti ini? Reaksi pertama adalah keinginan untuk menangkapnya, membongkar pembohongan itu dan menyuarakan fakta di hadapannya. Tunggu, semalam awak cakap lain. Itu adalah kesilapan besar. Apa yang anda akan dapat bukanlah rasa kesal, tetapi kemarahan narsisistik. Dia akan menuduh anda bersikap remeh-temeh, tidak percaya dan cuba mencari salah dengan setiap perkataan yang diucapkan. Dia akan mencetuskan pergaduhan atau drama untuk menghukum anda kerana berani meragui realiti rekaan yang diciptanya. Ingat, bagi mereka, pembohongan itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah sebahagian daripada identiti dirinya. Menyerang pembohongan mereka bermakna anda menyerang diri mereka secara peribadi. Berdebat dengannya tentang warna kereta dalam kisah yang direkanya sama seperti berdebat dengan pengarang novel tentang mengapa wataknya bertindak sedemikian. Itu adalah dunianya dan dia adalah tuannya. Strategi terbaik adalah dengan hanya memerhati dan membuat kesimpulan anda sendiri. Jangan berhujah. Jangan cuba buktikan apa-apa. Cukup catatkan setiap kali dia berbohong. Koleksi penipuan kecil ini
harus menjadi isyarat amaran yang kuat bagi anda. Seseorang yang berbohong tentang apa yang dimakan untuk sarapan tidak akan teragak-agak untuk berbohong tentang perkara yang jauh lebih penting, tentang kecurangan, wang, atau niatnya yang sebenar. Pembohongan patologi dalam hal remeh-temeh bukanlah keanehan yang tidak berbahaya. Ia adalah simptom gangguan personaliti yang mendalam. Ini adalah petunjuk bahawa anda sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak berkongsi realiti yang sama dengan anda. Hidup bersama seorang penipu tegar membawa kesan yang sangat buruk. Anda mula hilang pertimbangan, tidak tahu lagi mana yang fakta dan mana yang sekadar cerita rekaan. Akibatnya, pandangan anda terhadap realiti sendiri menjadi goyah dan tidak menentu. Kepercayaan anda bukan sahaja hilang terhadap dirinya, tetapi terhadap dunia keseluruhannya. Anda sentiasa berada dalam keadaan tegang, cuba menyaring setiap patah perkataannya, memisahkan kebenaran daripada pembohongan. Keadaan ini amat meletihkan mental. Lebih parah lagi, anda rasa keseorangan. Anda tidak boleh berkongsi masalah ini dengan pasangan anda kerana dialah sendiri punca kepada kekalutan yang berlaku. Anda hidup dalam dua dimensi selari, dunia sebenar dan dunia khayalan yang dicipta olehnya. Ini menyebabkan anda rasa terasing dan tercabut daripada kehidupan yang normal. Anda perlu sedar satu perkara. Anda tidak akan mampu menyembuhkan dia daripada tabiat menipu ini. Cinta mahupun logik akal, anda tidak akan dapat membawanya kembali kepada realiti kerana dia memang tidak mahu kembali. Dunia rekaan yang dibinanya itu jauh lebih selesa baginya. Tugas anda yang satu-satunya kini adalah selamatkan diri anda. Fahami bahawa jika asas sesebuah perhubungan dibina atas penipuan, walau sekecil mana pun dusta itu, seluruh binaan hubungan itu pasti akan musnah. Jangan tunggu sehingga ia runtuh menimpa anda. Cari jalan keluar selagi anda masih punya kudrat. Hidup bersama penipu tegar ibarat hidup dalam cermin yang herot. Semakin lama anda merenunginya, semakin herot gambaran diri anda yang sebenar. Sebagai kesimpulan, mari kita lihat semula gambaran keseluruhannya. Pembohongan narsisistik bukan sekadar perbuatan terasing, tetapi ia adalah satu sistem menyeluruh yang merangkumi setiap interaksi mereka dengan dunia. Mereka berbohong bukan kerana ia menguntungkan pada masa itu, tetapi kerana mereka tidak mampu untuk berbuat sebaliknya. Identiti diri mereka itu sendiri adalah satu pembohongan. Dan semua teknik mereka, gaslighting, projeksi, penahanan maklumat, love bombing, kempen, memburuk-burukkan, defleksi dan pembohongan patologi yang kecil-kecil, ini semua hanyalah alat untuk mengekalkan pembohongan utama dan asas tersebut. Mereka membina alam semesta rekaan di sekeliling mereka, di mana merekalah hero dan orang lain hanyalah watak dalam drama mereka. Mereka menuntut anda untuk hidup dalam alam ini mengikut peraturan mereka. Mereka menawarkan anda satu peranan dan jika anda enggan memainkannya, mereka akan cuba untuk menghancurkan anda. Perkara paling penting yang perlu anda fahami ialah masalah ini bukan tentang diri anda. Anda tidak mungkin cukup baik, cukup memahami atau cukup penyayang sehingga mereka berhenti berbohong. Pembohongan mereka tiada kena-mengena dengan anda. Ini adalah mekanisme kelangsungan hidup dalaman mereka. Cuba mengubah mereka sama sahaja seperti cuba mengajar ikan untuk terbang. Anda hanya akan membuang masa dan tenaga dan akhirnya anda akan kecewa dan tidak mendapat apa-apa. Satu-satunya jalan keluar ialah mengakui bahawa anda berhadapan dengan seseorang yang hidup dalam realiti yang berbeza dan realiti anda serta realiti mereka tidak akan pernah bersilang. Kalau kita berdepan dengan pembohongan orang biasa, kita masih boleh berbincang, mencari punca dan mencapai kata sepakat. Orang itu
mungkin akan menyesal, meminta maaf dan berusaha untuk berubah. Namun, hal ini mustahil dilakukan dengan seorang narsisis. Bagi mereka, mengakui pembohongan bermakna mengakui kecacatan diri, dan itu ibarat hukuman mati. Oleh sebab itu, dia akan mempertahankan penipuannya habis-habisan, menggunakan segala senjata manipulasi yang dia ada. Dia akan cuba membuat anda rasa bersalah kerana membongkar rahsianya. Dia akan memutarbalikkan keadaan sehingga pembohongannya bertukar menjadi masalah anda pula. Contohnya, ya, saya tipu. Tapi itu semua sebab awak pasti akan mengamuk kalau saya cakap benar. Nampak tak? Walaupun dia mengakui fakta pembohongan itu, dia masih berjaya meletakkan tanggungjawab di bahu anda. Dengan seorang narsisis, tiada dialog yang konstruktif tentang kejujuran atau penipuan. Yang ada hanyalah peperangan di mana dia akan berjuang sampai ketitisan darah terakhir demi mempertahankan ilusi dirinya. Dan dalam peperangan ini, anda tidak mungkin menang. Anda hanya boleh keluar dari medan pertempuran ini dan selamatkan diri anda. Berhentilah mencari kebenaran dalam kata-katanya. Mula mencarinya dalam perasaan anda, dalam gerak hati anda, dalam fakta yang anda lihat dengan mata kepala sendiri, bukan dalam cerita rekaan yang dia sajikan. Realiti anda adalah satu-satunya panduan yang boleh dipercayai dalam kabus penipuannya. Inilah langkah pertama anda menuju kebebasan dengan mengenal pasti 7 petanda ini. Apabila anda mula melihat corak-corak manipulasi TD ini, anda tidak lagi menjadi mangsa yang buta. Sebaliknya, anda menjadi seorang pemerhati. Anda melihat bagaimana dia cuba menggunakan taktik gaslighting. Dan secara dalaman, anda berkata, "Oh, ini rupanya, saya tahu apa ini." Anda mendengar proyeksinya dan terus faham bahawa dia bukan bercakap tentang anda, tetapi tentang dirinya sendiri. Anda menyedari adanya penyembunyian maklumat dan tahu bahawa fakta penting sedang dirahsiakan. Keupayaan untuk melihat manipulasinya secara terang-terangan ini merampas segala kuasanya ke atas diri anda. Sihirnya tidak lagi berkesan. Dia mungkin masih cuba menarik tali, tetapi anda bukan lagi boneka. Anda tidak lagi percaya pada kisah dongengnya, tidak termakan dengan tuduhan palsunya dan tidak lagi terbawa-bawa dalam dramanya. Anda mencapai kebebasan emosi walaupun sebelum anda secara fizikal meninggalkan hubungan tersebut. Pengetahuan ini adalah perisai anda. Ia melindungi kesihatan mental, harga diri dan hak anda untuk memiliki realiti anda sendiri. Ingatlah, anda tidak bersendirian. Jutaan manusia telah melalui pengalaman yang sama. Terus cari ilmu, dapatkan sokongan, dan yang paling penting, percayakan diri anda. Keluar dari jaring penipuan individu narsistik adalah jalan yang panjang dan sukar. Tetapi ia pasti membawa kepada kehidupan yang benar, jujur dan bahagia. Kehidupan di mana anda tidak perlu lagi meragui diri sendiri atau apa yang anda lihat. Penting juga untuk kita sedar bahawa seorang narsis tidak akan berubah. Ramai orang, apabila menyedari bahawa pasangan mereka adalah seorang narsis, cuba untuk menyelamatkan atau mengubati mereka. Mereka berfikir jika mereka memberikan cukup kasih sayang, jika mereka terangkan kepadanya di mana silapnya, dia akan sedar kesilapan dan akan berubah. Ini adalah ilusi yang paling bahaya dan merosakkan. Gangguan personaliti narsisistik (NPD) dianggap sebagai salah satu keadaan yang paling sukar untuk dirawat. Kebanyakan narsis tidak pernah meminta bantuan kerana mereka sungguh-sungguh tidak percaya bahawa ada masalah dengan diri mereka. Bagi mereka, masalahnya sentiasa datang daripada orang lain dan walaupun mereka berjumpa dengan ahli psikologi, contohnya atas desakan pasangan, mereka sering menggunakan sesi terapi tersebut untuk belajar memanipulasi dengan cara yang lebih licik.
Mereka tidak mencari penyembuhan, mereka mencari alat baharu. Percubaan anda untuk mengubahnya akan dilihat oleh mereka sebagai kritikan, sebagai satu lagi serangan terhadap ego atau rasa diri mereka yang agung, dan ia hanya akan menimbulkan kemarahan serta manipulasi yang lebih teruk. Lepaskan harapan itu. Anda tidak boleh mengubah orang lain. Anda hanya boleh mengubah diri sendiri dan kehidupan anda. Terimalah hakikat dia seadanya, iaitu individu yang tidak mampu untuk bersikap jujur dan berempati. Kemudian, buat keputusan sama ada anda sanggup meneruskan hidup anda di samping orang seperti itu. Sekarang, mari kita bincang tentang perkara yang paling penting, iaitu tentang diri anda. Tahun-tahun yang dihabiskan dalam hubungan bersama seorang narsisis pasti meninggalkan kesan yang mendalam. Anda keluar dari hubungan itu dengan harga diri yang runtuh, kebimbangan kronik, dan rasa tidak percaya kepada orang lain. Anda mungkin memerlukan masa untuk belajar mempercayai diri sendiri. Perasaan anda dan persepsi anda sekali lagi, itu perkara lumrah. Berikan masa itu kepada diri anda. Berbaiklah dan bersabarlah dengan diri sendiri. Proses pemulihan ini adalah perjalanan kembali kepada diri sendiri. Ini adalah masa di mana anda mula mengenali semula diri anda yang sebenar. Keinginan anda, keperluan anda, dan sempadan diri anda. Anda belajar untuk berkata, tidak. Anda belajar untuk meletakkan diri anda di tempat yang pertama. Anda belajar untuk bergembira dengan perkara-perkara kecil yang tidak memerlukan pengesahan atau persetujuan daripada sesiapa. Mungkin anda perlukan bantuan pakar, seperti ahli psikologi yang khusus bekerja dengan mangsa penyalahgunaan narsisistik. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Ini bermakna anda cukup menghargai diri sendiri sehingga sanggup melabur dalam kesihatan mental anda. Berinteraksi dengan individu yang pernah melalui pengalaman serupa, sama ada dalam kumpulan sokongan atau forum, juga boleh menjadi sangat menyembuhkan. Anda akan sedar bahawa anda tidak keseorangan, perasaan anda adalah normal dan pasti ada jalan keluar. Tugas utama anda selepas keluar dari hubungan toksik bukan mencari pasangan baru, tetapi mencari dan mencintai diri anda semula. Ingat, si narsis tidak memilih pasangan yang lemah atau tidak berguna. Sebaliknya, dia seperti Pontianak, tertarik kepada orang yang bersinar, berempati, ceria dan penuh dengan sumber kekuatan. Dia memilih mereka yang ada cahaya untuk berjemur dalam sinarnya dan akhirnya memadamkannya. Hakikat bahawa anda menjadi sasarannya membuktikan bahawa anda memiliki sesuatu yang amat dia rindukan. Kebaikan, kemampuan untuk mencintai, dan kekuatan dalaman. Dia berusaha merampas semua itu daripada anda, memaksa anda mempercayai bahawa anda tidak bernilai. Tapi itu dusta. Itu adalah pembohongan terbesarnya. Semua sifat indah yang menarik perhatiannya terhadap anda masih ada. Ia hanya tertimbus di bawah lapisan kesakitan, ketakutan dan keraguan. Tugas anda sekarang ialah menggali semula harta karun ini. Ingat kembali diri anda sebelum bertemu dengannya. Ingat impian anda, hobi anda, rakan-rakan anda. Mula kembalikan semua ini ke dalam hidup anda secara perlahan-lahan. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap keputusan yang anda buat demi kebaikan diri sendiri adalah satu tindakan kasih sayang terhadap diri. Perjalanan menuju penyembuhan adalah perjalanan untuk mendapatkan kembali kehidupan anda sendiri, kebenaran anda sendiri dan cahaya anda sendiri. Dan anda pasti akan berjaya melaluinya. Anda lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Anda telah melalui apa yang mungkin mematahkan semangat ramai orang. Dan kini, anda memiliki pengalaman berharga serta imuniti terhadap manipulasi. Masa depan anda di tangan anda dan ia boleh menjadi sangat indah. Jadi, kita telah selesai membincangkan 7 teknik penipuan maut
yang digunakan oleh narsistik untuk mengawal dan memusnahkan anda. Bermula dari gaslighting yang membuatkan anda ragu-ragu tentang kewarasan diri sendiri, sehinggalah kepada projection, di mana dia menuduh anda melakukan dosa-dosanya sendiri. Kita juga lihat bagaimana dia menggunakan separuh kebenaran dan taktik berdiam diri untuk membina realiti palsu dan bagaimana love bombing di awal perhubungan hanyalah satu perangkap manis. Kita faham bagaimana dia menggerakkan monyet terbang, flying monkeys, untuk memfitnah, bagaimana dia mengelak tanggungjawab menggunakan salad kata, word salad, dan mengapa dia berbohong walaupun untuk perkara yang remeh. Kesimpulan utama yang mesti kita pegang adalah ini. Bagi seorang narsistik, menipu bukan hanya alat, ia adalah hakikat dirinya. Hidup bersamanya bermakna hidup dalam dunia rekaannya, di mana kebenaran tiada nilai dan perasaan anda hanyalah gangguan. Tetapi, perkara yang paling menakjubkan adalah pembohongan utamanya, iaitu anda lemah dan tidak berharga. Itu tidak benar sama sekali. Anda kuat, anda mampu melihat kebenaran, dan anda layak mendapat kehidupan yang dibina atas kejujuran dan rasa hormat. Terima kasih kerana menonton video penting ini hingga tamat. Jika anda mengenali situasi anda dalam perbincangan ini, ketahuilah anda tidak bersendirian dan sentiasa ada jalan keluar. Jangan lupa subscribe saluran ini agar tidak terlepas video baharu tentang suakam psikologi, perhubungan dan tekan butang like jika topik ini bermanfaat untuk anda. Sekarang, saya ingin bertanyakan soalan kepada anda. Teknik penipuan manakah yang paling kerap anda hadapi? Kongsikan kisah anda di ruangan komen. Pengalaman anda mungkin boleh menjadi sinar bagi mereka yang sedang dalam kegelapan dan mencari jalan menuju kebenaran. Mari kita saling menyokong.